Baik, dia betulnya kita pergi mengaji bagian ni, bagian sunnah. Amo mikir dekat 2 tahun. 2 tahun mikir lagu man. Aku nak duduk lepas nak jadi aktivis pah ke ataupun kita berasa nak beki benda hok kita nampak walaupun minat ke pah tapi bidah ni jadi amalan hok ya orang panggil nasi makan min. Tu amo duk mikir sama. Atau kalau aku sebut gua ni orang tak sokong aku, soh dia marah demo. Kalau aku duduk dalam lepas tak sebut hon ni dia rasa berdosa juga. Kerana barang bidah ni tak kira apa amnu tu yang marah belaka. Dah gitu kan. Dia dah kata excuse lah for you pasal you our friend our tak gitu kita bahasa mana dimaafkanlah pasal dak. Barang bidah ni Nabi supoh suhkan innaka la tadri annahum badalu ba'daka. Nabi sebut masa dia duduk di telaga Kausar ni, apabila ada satu gelongan hok mari nak minum air, tiba-tiba dihambat oleh malaikat untuk daripada minum air. Nabi kita sebutlah umat aku tu, malaikat sebut innaka la tadri, mu tak tahu Muhammad, annahum badalu ba'daka, puak-puak ni walaupun dia umat kamu mereka ubah agamamu pah pada mu mati hok mu tak ajarnya pakak buat, hok mu suruhnya tidak pakak buat. Dah gitu kan, hok yang diajar tak pakak tak buat, hok yang tidak diajarnya pakak buat. Fikir mari tu ambo buat putus saya muktamad, biarlah ambo duduk buka sekolah tu di Darul Quran tu mengaji, dan ambonya berada start pada hari tu, biarlah aku tak ada pengikut apa aku nak mengajar, biarlah orang berasa pelik sekalipun, kerana aku berasa yakin dengan hok kita sebut ni walaupun pelik kerana dia berdasarkan kepada Quran dan juga berdasar pada hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.